Salam semua. Persidangan kebangsaan DAP Ahad ini bakal menjadi tumpuan politik apabila lebih 4,000 perwakilan parti itu dijangka menentukan hala tuju DAP dalam kerajaan perpaduan. Persoalannya, adakah DAP akan terus mempertahankan kerajaan atau memilih untuk keluar? Pemimpin PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, sebelum ini menyatakan keyakinan bahawa DAP akan mengutamakan kepentingan negara, kestabilan politik dan kesinambungan kerajaan madani dalam membuat keputusan. Namun, mantan ahli parlimen DAP, Ong Kian Meng pula secara terbuka berharap perwakilan parti itu mengundi untuk membawa DAP keluar daripada kerajaan perpaduan. Percanggahan pandangan ini menjadikan pengundian Ahad jauh lebih besar daripada sekadar menentukan kedudukan DAP. Dalam situasi ini, keputusan DAP boleh membawa dua implikasi besar. Jika DAP memilih untuk kekal dalam kerajaan perpaduan, ia boleh dilihat sebagai usaha mempertahankan kestabilan kerajaan dan memberi ruang kepada PH memperbaiki prestasi politiknya. Tetapi jika DAP mengundi untuk keluar, keputusan itu boleh menggugat bukan sahaja kerajaan perpaduan, malah mencetuskan persoalan lebih besar mengenai kesatuan dan masa depan PH. Justru, pengundian Ahad ini bukan sekadar soal DAP kekal atau keluar kerajaan. Ia mungkin menjadi petunjuk sama ada PH masih mampu bangkit daripada siri kekalahan pilihan raya atau sudah tiba masanya gabungan itu melakukan perubahan politik yang lebih besar. Sama-sama kita tunggu dan lihat. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.